Assalamualaikum sahabat-sahabat. Ada bertemu lagi di dalam siri perkongsian tips simpanan emas dan juga kewangan. Jadi di dalam video kali ini suka untuk saya berkongsi dengan sahabat-sahabat semua berkenaan dengan tujuan ataupun perkara yang boleh mendorong kita untuk nyimpan emas ni. Jadi nyimpan emas ni tak ada siapa boleh paksa lah. Saya sebagai dealer pun saya tak boleh nak paksa sahabat-sahabat simpan emas, beli emas aja, beli emas segera dulu kau terang. Saya tak boleh nak paksa. Jadi yang boleh memaksa, yang boleh mendorong sahabat-sahabat nyimpan emas ni matlamat tu. Jadi saya sebagai dealer ni hanya memberi dorongnya saja, memberi tunjuk langkah. Sebagai contoh lah, saya hanya membuka ruang untuk sahabat-sahabat mikir. Sebagai contohnya, okey, lo ni ada simpanan dah kodok lagi. Kalau tak ada simpanan, sekiranya gapo-gapo jadi, anak pergi cari mana? Contohlah, simpanan tak ada, tapi berlaku gapo-gapo memerlukan kita ni pakai duit, sahabat-sahabat pakai duit, nak pergi cari mana? Kalau tak ada simpanan, berhutang ke, berhutang dengan adik-beradik ke, berhutang dengan jiran tetangga ke, berhutang dengan sahabat-sahabat ke, jadi tu saya sebagai dealer letak persoalan nak suruh sahabat-sahabat buka mata, buka minda untuk mikir, supaya ada tujuan dan ada matlamat nyimpan. Jadi boleh dorongnya, boleh push sahabat-sahabat nyimpan ni, iaitu matlamat tu sendiri. Kalau kata sahabat-sahabat kita letak pasal ni, pasal tu matlamat nyimpan ni untuk persediaan berlakunya kecemasan. Contoh, nak kena ada kurang-kurang 4,000 sebagai contoh. Jadi sahabat-sahabat kena faham jelas matlamatnya. Matlamat nak ada tabung kecemasan. Berapa banyak? 4,000 paling kurang. Jadi berapa lama untuk cukup simpanan sebanyak 4,000 tu? Maknanya kalau kata 4,000 ni sekitar dalam 5 gram sebagai contoh. Jadi nak cukup 5 gram ni berapa lama tempoh untuk capai 5 gram. Jadi tu je yang boleh memaksa, yang boleh push sahabat-sahabat simpan emas. Saya tak boleh nak paksa. Saya sebagai dealer sekalipun tak boleh nak paksa sahabat-sahabat untuk simpan emas. Cuma saya tanya, lama dah kenapa tak ada nyimpan ni kan? Konsisten lagi kau nyimpan emas lah ni. Tu je saya boleh tanya. Maknanya sebagai peringatan, tak cukup lagi tu target tu, lepas tu lagu mana? Maknanya kalau gapo-gapo dek ko gagah ko nak buat dah tu. Maknanya tugas saya hanya beri laluan bantu dari segi proses jual beli melalui sistem public gold, dan juga saya hanya boleh bantu dari segi sokongan moral saja. Yang ni tak cukup lagi ni. Kalau gapo-gapo ni bahayalah, kena meminjam dengan orang, kena berhutang dengan orang. Tu je lah, tolong peringat sama kita, sama-sama saing ni. Jadi kalau tak cukup lagi, tak capai lagi target, konsisten lah dulu. Konsisten, insyaAllah. Kalau gapo-gapo ada musibah, gapo-gapo tak perlu kita nyusah kat orang, tak perlu kita ni merayu minta tolong bantu dengan orang. Sekurang-kurang kita ada persediaan, kita ada persiapan kita. Maknanya kita sebelum pada mari hujan kita cek dah payung. Jadi emas sebagai payung keuangan kita dikala kita ditimpa musibah. Jadi kepada sahabat-sahabat, pastikanlah tengok semula tujuan matlamat sahabat-sahabat nak nyimpan ni buat apa. Dia pastikan capai dulu tujuan dan matlamat tu. Supaya apa-apa musibah, ya kita tak minta musibah ni, tapi sebagai persediaan kita, persiapan kita sekiranya berlaku perkara yang di luar jangkaan kita. Jadi semoga video ni bermanfaat.
Jangan lupa like, follow dan share supaya video ni dapat manfaat kepada sahabat-sahabat kita lain. Assalamualaikum.